nampak memuja kubur. Ataupun kalau dia salah faham, kita kata puja kubur, dia kata sembah kubur. Kita kata dalam ghulu, melampau dalam mengagung-agungkan kubur orang soleh. Siapa? Dua contoh utama di luar agama kita, iaitu Yahudi dan juga Nasara. Mereka ni terbukti, ada gambar, ada video, kita boleh tengok kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur yang dianggap dia kata siapa tadi? Sahabat Jesus. Ada di India seorang, ada di Itali seorang, ada mana lagi. Kubur-kubur sahabat Jesus ni dijadikan masjid, dijadikan tempat ibadah. Okeylah, kita kata kita tak buat masjid. Dia kata di kubur Hud tak buat masjid, cuma buat tempat solat. Dah tempat solat ni nanti apa kita panggil dalam agama tu. Tempat solat tu tempat benda orang panggil. Apa tak guna istilah masjid ataupun tempat ibadah? Dah kalau anda bersolat di kubur ni, itulah masjid yang Nabi sebut dalam hadis tadi. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Nabi sebut jelas dalam hadis ni. Allah telah melaknat kaum Yahudi, Allah telah melaknat kaum Nasara. Sebab apa? Sebab mereka jadikan kubur-kubur Nabi mereka ni sebagai tempat ibadah. Nabi sebut masjid, mereka tak buat masjid, mereka buat gereja, mereka buat biara. Tapi apa Nabi guna istilah masjid? Yang dimaksud masjid sini tempat beribadah. Dan inilah yang anda buat di kubur Hud. Anda bukan sekadar pergi buat pasar malam ataupun berpesta, tidak. Tapi anda beribadah di sana. Inilah yang dimaksud puja kubur. Dia terjemah puja kubur, dia kata sujud ke kubur. Tak ada orang sujud ke kubur. Ini istilah dangkal kita tu. Apa ibadah dalam Islam? Ibadah benda, kita baca Quran, kita berzikir, kita apa lagi yang anda buat? Itulah yang dimaksudkan ibadah. Itulah yang dimaksudkan pemujaan kubur. Sedangkan agama Islam tak pernah ikat ibadah dengan mana-mana kubur pun. Islam tak pernah ikat. Tempat ibadah adalah di rumah Allah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura. Nabi kata jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Mana maksud Nabi? Maksudnya beribadahlah di rumah, jangan buat seperti kubur. Mana mafhum mukhalafahnya? Maknanya di kubur bukan tempat ibadah. Nabi ibaratkan mana-mana rumah yang tidak dijadikan tempat beribadah untuk solatnya, untuk berzikirnya, untuk mengingati Allah, Nabi anggap rumah tu seperti kubur. Maka mafhum para ulama dalam bab ni, larangan ziarah kubur, larangan beribadah di kubur. Galakkan supaya beribadah di tempat yang lain. Malah ada hadis, Nabi kata dijadikan antara keistimewaan Nabi SAW, Allah jadikan bumi ini tempat ibadah, tempat solat. Di mana saja kita boleh solat, kecuali beberapa tempat. Ada hadis sebut dua tempat, iaitu hammam wa maqbarah. Di tempat kita qada hajat, tak boleh kita ibadah situ, tak boleh kita solat situ. Begitu juga di maqbarah, di kubur. Sedangkan mereka jelas sebut dalam video, kami solat je situ, kami tak sujud. Tak sujud mana? Solat tak sujud. Kubur Hud di belakang, dia kata. Jangan menipu. Saya pergi juga, bukan anda saja pergi ke kubur Hud ni. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri bagaimana mereka solat, malah di kubur, di depan kubur Hud pun mereka solat. Jangan menafikan. Sekarang kita bukan zaman Jepun hari tu. Zaman Jepun hari tu bolehlah kita nak cakap, nak sembang bahang-rambang. Tak, sembang bercerita dengan benar, dengan fakta. Tak, kenapa disebut hanya sekadar kita hanya salah ke, dia kata tak. Persoalan pertama dia, salah ke kita berarak beramai-ramai sambil berzikir, sambil bersawak, salah ke? Jawab waktu dulu dia kata. Kita jawab ni tadi kita tengok Yahudi benda dia buat di kubur orang soleh dia. Mereka berarak beramai-ramai setiap tahun. Nabi sebut benda dalam hadis, Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai satu-satu kaum, terutama dalam perkara ibadah dia, maka dia di kalangan mereka. Tunjukkan satu dalil, satu hujah, sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah, yang Nabi tunjuk kepada kita ataupun Nabi anjurkan kepada kita supaya berarak ramai-ramai di kubur ni. Tunjuk satu hujah. Malah Nabi sebut, Nabi larang, la taj'alu quburi 'idan.
La taj'alu qabri 'idan. Nabi kata, tak, jangan jadikan kubur aku ni pesta keramaian. Jelas Nabi larang, jangan buat pesta, jangan buat keramaian di kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.